Nike pernah kuasai dunia sukan, tapi bila mereka cuba conquer dunia golf, sesuatu yang mengejutkan berlaku. Jenama sekuat Nike pun tak mampu selamatkan produk yang lemah. Ini kisah bagaimana Nike gagal dalam industri golf, walaupun mereka ada Tiger Woods. Okay guys, aku ni memang kaki golf. So bila ada masa aku sukalah baca buku sejarah pasal jenama golf, equipment dan macam mana brand besar ni cuba masuk dunia golf kan. Dan salah satu cerita yang paling menarik adalah bila Nike dengan Tiger Woods ni boleh gagal teruk dalam dunia golf. Tahun 1996, Nike buat langkah besar dengan masuk serius ke arena golf. Mereka terus tantangani bintang muda Tiger Woods yang baru berumur 21 tahun. Kontraknya bernilai 40 juta USD untuk 5 tahun dan Tiger Woods masa tu adalah seorang fenomena yang global lah. Ramai jangka kalau Tiger Woods pakai Nike, seluruh pasaran golf akan tunduk. Beberapa tahun lepas tu, Nike mula melancarkan equipment penuh. Startlah bola tour pertama keluar tahun 2000 dan kelab golf pertama pada tahun 2002. Termasuklah driver Nike Ignite, Iron Slingshot dan bola premium Nike One Platinum. Masalahnya, produk Nike ni tak pernah betul-betul deliver. Ya, ada modal yang dapat pujian. Contohnya Slingshot Irons yang masuk dalam senarai Golf Digest hot list sebab dia punya forgiveness tu kan. Tapi secara keseluruhan ulasan ni ada bercampur aduk lah. Pemain pro dan amatur kata feel dia kurang. Pukulan pun tak konsisten dan adoption kekal rendah. Kalau kau tanya aku pun bila pakai iron ni pun aku rasa kurang feel lah. Sebab besar dia, Nike tak boleh lawan teknologi jenama yang dah lama established. Titleist ada bola Pro V1 yang jadi standard tua untuk spin and distance. Tailor-made dengan driver inovasi diorang ataupun R7, R9 sampai ke M series. Diorang terkenal dengan adjustability dan speed. Callaway pula ada teknologi Big Bertha dan jailbreak yang power dari segi forgiveness dan jarak. Nak banding dengan tu, equipment Nike terasa safe dan tak cukup cutting edge lah. Dan lebih mengejutkan, Tiger Woods ni tak guna kelengkapan Nike sepenuhnya. Dalam tour-tour dia ni, dia masih pakai Scotty Cameron ataupun putter dan shaft through temper pada irons. Kelab golf yang dipakai ni sangat custom made lah. Jauh beza dengan kelab Nike yang dijual di kedai-kedai. Nike cuba betulkan keadaan. Mereka beli syarikat Impact Golf Technologies pada tahun 2001 dan buka R&D The Oven di Texas. Tapi walaupun ada jurutera hebat waktu tu, mereka tetap gagal capai market share yang besar. Dari tahun 2013 sampai ke 2016, hasil Nike Golf ni terus merosot dan akhirnya pada 3 Ogos tahun 2016, Nike umum keluar terus dari bisnes kelab golf dan juga bola dan bag golf. Mereka hanya fokus pada kasut, baju golf. Sebab itulah kekuatan sebenarnya jenama Nike ni. Sebab tu Tiger Woods dan Rory McIlroy pun kekal sebagai duta pakaian Nike. Tapi equipment, Tiger Woods mula beralih kepada Bridgestone dari segi bola dan TaylorMade dari segi club golf pada tahun 2017. Rory pula pilih TaylorMade. So apa lesson daripada cerita ni? Branding boleh tarik perhatian, tapi kalau produk tak perform, market tetap reject. Nike ni jenama global yang sangat besar. Mereka ada Tiger Woods, Rory McIlroy dan sebagainya. Tapi bila equipment tak boleh lawan teknologi Titleist, TaylorMade dan Callaway, market terus lari. Kalau kau seorang founder, ingat ni, hype boleh bantu kau mula, tapi hanya kualiti yang akan buat kau bertahan.